Biasanya kalau bateri kita kong dan kita jumper ke, kita tukar bateri baru, sebelum kita nak start tu, kita kena pijak brek, betul? Tapi kalau kita pijak brek lepas bateri kong, biasanya brek ni keras tau. Tengok tu. Kalau kita pijak banyak kali dah keras tau. So, bila tak boleh pijak habis brek ni, kita tak boleh start kereta guna push start ni. Jadi jangan panik. Apa yang perlu kita buat? Jangan start dulu. Kita jangan pijak brek dulu. Kita on je dulu. On satu kali, on dua kali. Biar power dia hidup. Lepas tu, kita pijak brek. Sambil kita goyang-goyang steering ni. Kita start kereta. Tangan sebelah kanan. Goyangkan steering macam ni. Goyang-goyang-goyang. Sambil tu, baru kita tekan button ni. Mesti boleh buat. Brek ni akan lembut. Selagi kita tak goyang steering, brek ni akan keras. Tak boleh pijak habis dan kita takkan dapat start kereta kita. Okey, dapat ke tak dapat tu?